Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni dekat Teriang, dekat Fedah Kemasul, di mana motor ni dah pernah ada dalam video, dah pernah ada dalam YouTube, di mana dia buat spek 65 J4. Dan hari tu dia ada buat top set, tak ada hari tu sangat, dah lama lah. Dia buat top set tukar blok ESR yang piston yang mahal punya tu. Okay. Dan kali ni motor dia tak ada masalah apa-apa sangat. Cuma je dia nak turun spek. Mungkin owner tak cukup kental, ataupun dia dah bosan laju-laju, dia nak slow, dia nak bagi enjin dia mengerang, nak pakai sprocket kecil, mungkin tak tahulah. Okay. Tapi dia nak turun spek. Dan katanya barang-barang ni tak ada buyer lagi. So owner pun tak sayang sangat pun barang dia. So mungkin dia nak let go. Nanti kita roger customer dia nak let go berapa apa semua. Yang mana berminat boleh terus contact customer. Boleh contact owner dia lah. Okay. So sekarang ni kita nak lerai dulu head block apa semua enjin ni, and then kita nak masuk crankshaft standard yang pakai rod racing, masuk block 62, head standard potting, cam stage 1, dan benda-benda gitu je lah. Okay, carburetor pun dia pakai NSR je nanti. Dan exhaust dia pun pakai exhaust yang gitu-gitu je, which is spek yang biasa lah, daripada geng-geng kondo di dalam. Apa entah aku nak cakap. Tapi itulah, kita roger, kita buka dululah enjin ni. Setelah beberapa jam, kita dah masukkan crankshaft standard dengan rod IKK warna kuning ni, black bearing punya. Dan azan masuk asar. Okay. So gearbox, bearing kita pakai balik. Crankshaft dia dekat situ, yang asal. Dan ini head dia, kita dah potting pun semua, head standard. So kita akan pakai blok ni, dan jom kita pasang. So enjin dia kita dah pasang semua complete, dah downgrade kepada 62 head standard potting basic lah. Carburetor pun dia pakai yang Marhin. Dan barang-barang dia nanti kita bagi list lah dekat description. Ataupun nanti owner letak dalam marketplace ke, kita bagi link dia dekat bawah, nanti kita roger. Sekali complete crankshaft, head block apa semua, masih cun carburetor sekali. Air ni tak ada lah. Air ni untuk minum kat sini je. So dah malam, memang dah malam, gelap lah. Jadinya kita nak payung bunyi sikit. Kabur. Bismillahirrahmanirrahim. So inilah bunyi dia. Exhaust dia masih pakai exhaust besar ni. Exhaust kecil nanti dia akan pasang kemudian. So inilah dia bunyi motor yang tak laju sangat. Kalau dengar bunyi macam ini, parking kat mana-mana, kat TV light ke, kau boleh anjing dia lah. Bagi dia menyesal sikit, turun spek. Jalan dia, jalan yang berbukit-bukit kan. Ni turun bukit ni, cerun ni. Tu dia. Rasanya ada jalan yang tak macam ini. Dia ada jalan satu lagi rasanya ni, tapi dia masukkan aku dekat jalan ni. Aduh, kan. Ada satu lagi jalan ni, jalan luar.
Ini dia bagi jalan dalam. Malam-malam memang tok le lalu sini. Nampak ni. Nampak kona ni. Oh, jadi boh. Hai gang, so ini motor dia. Kita dah baraikan. Enjin dia kita dah leraikan. So ni LC5S lah. Okay, kita leraikan. And then kita nak, sekarang ni kita nak basuh enjin guna petrol. Okay, so kita nak basuh cover dia. Okay, crankcase apa semua. Benda yang kita pakai balik lah. Starter dia. Kita bagi macam kita pegang benda tu, tangan kita tak kotor. Okay, kita basuh dulu. Lepas tu nanti kita akan masukkan barang-barang racing yang dalam kotak tu. Dalam kotak ni sekali. Okay, so jom. Gang, so kita dah pasang enjin dia. Okay, kita masukkan full bearing, gear racing, lepas tu rod racing, lepas tu bahagian clutch kita pakai balik je, and then oil pump racing, dan blok dia kita pakai blok 63. Okay, 63 V2 Plus by SHM. Okay, nampak ni 63 dan head 2023 SHM juga. Dan kita dah siap potting lah. Okay, nampak tu, sikit-sikit je tunjuk. Okay, dan kita nak pasang, bagi complete engine ni, dan kita nak sangkut terus dekat motor. Alright gang, so kita dah siap pasang engine dia. Okay, dah siap pasang apa semua, dah letak coolant dah. Dan kita dah setting angin, setting timing dia, cantik punya. So inilah punya dia. Exhaust dia pakai Espada back pressure size 2832. Nanti kena tukar exhaust ni. Exhaust ni tak sesuai sangat. Okay, so nanti owner akan tukar. Okay, sebab package kita tak ada exhaust sekarang. Dulu ada exhaust, sekarang kita dah tak ada exhaust. Okay, sebab ramai customer yang nak pakai exhaust macam-macam jenis. So kita bagi kebebasan dekat customer untuk pilih exhaust yang mana dia orang nak pakai. Dan dia orang boleh beli sendiri. Dan dia orang nak request aku bawa pun boleh. Okay, so inilah bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak larat, bateri pun tak larat. Okay, so inilah bunyi dia. Angin tak lepas sangat ni. Ikat ke laut ni. Tapi tak apa lah. Respon okey. Cuma angin exhaust memang tak lawa sangat lah. Nanti dia akan tukar exhaust lain lah. Okay, mungkin pakai exhaust tu ke. Okay, pakai exhaust ni 2 inci. So ini lah cerita pasal motor ni. Alright gang, so tadi tu first customer yang dekat Triang. Triang tu aku buat awal bulan hari tu, awal bulan 12. Dan secondnya tu baru buat semalam dekat Benter, dekat Raub. Dan memang bukan keesokan harinya aku pergi situ, tak ada. Okay, sekarang kita macam susah sikit nak buat. Kita susah sikit nak outstation lama-lama. So settle kerja situ betul balik. Settle balik. So tak ada aku duduk dekat satu tempat tu lama. Sekarang untuk buat masa sekarang lah. Okay, atas sebab-sebab yang tertentu. Dan untuk bulan ni untuk bulan ni pula, untuk bulan 1 ni aku ada promo sikit untuk siapa-siapa yang nak buat package top set. Package top set ni dia merangkumi spek 57, spek 62, spek 63 dan 65. Top set saja, kita tak overhaul. Untuk package-package top set ni yang berharga 1000 lebih, memang harga 1000 lebih, spek 62 bawah 1000, kita boleh letak harga promo. Dan korang boleh tekan link dekat bawah untuk tengok harga-harga promo dan harga-harga package biasa. Okay, untuk bulan 1 ni
kita open harga promo dengan syarat korang kena booking terus sekarang sementara slot masih ada. Bila-bila masa je slot boleh habis. So slot bulan 1 ni memang terhad. So korang boleh booking sekarang, jangan tunggu lama-lama. Aku memang tak pandai sangat bagi ayat-ayat promo ni, memang tak pandai sangat. So dia jadi macam aku cakap apa kan? Tapi nak cakapnya ada promo lah. Lagi murah dalam 100, 150 kurang daripada harga biasa. Memang kita bagi harga murah lah. Okay, tapi untuk package top set saja. Kalau katakan kau nak buat full spec, memang harga biasa lah. Okay, sila tekan link dekat bawah, and then kita deal sampai jadi. Oh, lupa, bagi yang tak tahu, aku buat bengkel bergerak. Dan nanti korang Roger, korang duduk mana, nak buat spec apa untuk LC dan Waisoku. Okay, so bila sampai sini saja, korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.